Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera. Siapa yang tak kenal dengan daun palas ni? Ini adalah pokok. Kalau yang di belakang saya ni adalah pokok daun palas. Kalau pokok dia, yang daun dia macam ni. Dia punya besar macam ni. Dan pokok dia kalau dilihat daripada sini, ini yang di belakang rumah mak saya lah dekat kampung ni, ada rumpun pokok daun palas ni. Okey, kalau kata daun palas yang selalu kita tengok dekat market ataupun yang kita beli untuk buat ketupat ni, okey macam ni. Daun dia macam ni. Memang semua orang tahulah untuk dibuat ketupat. Tapi kali ni dalam video ni saya nak kongsikan sedikit bagaimana nak ambil daun palas ni. Kalau tengok dari sini memang kita tak tahu pun nak ambil di bahagian mana daun palas ni. Kalau kita tengok macam ni dengan pokok dia yang berduri, daun dia memang dah, ranting dia ni, batang pokok ni memang dia berduri. Tambah-tambah yang dekat daun ni memang duri, memang susah nak ambil. Kalau rumpun dekat bawah ni memang kita kena buang lah untuk nak ambil. Tapi saya nak tunjuk contoh yang mana kita nak, yang perlu kita ambil. Okey, saya boleh tunjukkan. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk dekat bahagian mana yang kita nak ambil. Ni pokok palas, memang pokok dia memang tinggi lah, tapi taklah tinggi macam pokok pinang ataupun pokok kelapa tu. Dia lebih kurang, batang dia pun lebih kurang saiz-saiznya macam ni saja. Kalau dekat bahagian bawah dia, dia macam ni. Dia macam rumpun, macam pokok hiasan lah kita nampak macam tu. Tapi sebenarnya pokok palas. Jadi macam mana kita nak ambil? Nak ambil dekat bahagian mana? Kalau dari segi pengalaman saya sendiri pun, okey, saya akan ambil. Tengok dari sini. Ni nampak ada satu kan? Ni, dia belum kembang lagi. Tapi boleh ambil dah. Kena ambil ya, kalau kembang tak elok. Tengok, dia ambil dari sini. Dia tumbuh daripada dia punya pelepah ni, batang pelepah dia ni. Okey, macam ni. Okey, ni ada satu. Nampak dia dah susun. Okey, nampak. Lepas tu dia ada lagi satu. Kalau betul-betul perhati, okey, saya boleh tunjuk. Nanti saya akan cari. Ni. Saya akan tunjuk. Ni dia ada satu. Nampak? Tu. Dia dah pecah dah. Ni cantik. Dah boleh buat ketupat dah ni. Nampak? Daun besar-besar. Ini kalau buat ketupat ni memang daun dia besar ni. Nampak? Dia tumbuh dekat pelepah tu. Pelepah dahan untuk daun tu. Nampak? Dia pecah, dia akan pecah macam ni. Dari sini, daripada pelepah ni sampai di sini. Daripada pelepah ni dia akan keluar ni. Dari dalam ni sampai hujung sana dia akan ada satu. Tu. Yang ni boleh ambil. Yang ni boleh ambil. Ataupun tengok daripada sini macam pokok besar macam ni kan. Atas sekali tu hujung tu. Yang tombak tengah tu pun. Tapi ini dah tinggi dah, memang nak kena tebang lah. Dia ada bawah ni kalau nak ambil yang tu. Tapi yang ni lebih mudah. Sebab yang tu dah pecah dah. Kita akan dapat macam ni. Kita akan dapat macam ni. Daun palas. Nampak? Boleh juga ditanam ni kalau kata korang ada kawasan yang luas kan. Macam saya sendiri pun saya balik kampung. Lepas tu selepas raya 6 nanti, puasa 6 dalam bulan Syawal tu, nak buat ketupat sikit, saya balik kampung, saya carilah. Nampak? Boleh tanam pokok ni. Memang berfaedah juga. Tapi dia berduri lah. Batang dia ni, pelepah dia ni, dia berduri. Kalau kena pun sakit juga. Memang dia berduri macam ni. Kalau yang reput ni pun memang dia akan berduri. Cukup susah jugalah kalau kita nak buat tanam sebagai tanaman hiasan ni, kena jauh-jauh sikit daripada rumah. Okey, saya nak ambil yang tu. Saya nak ambil yang tu. Tu. Okey, sekarang saya nak ambil yang saya tunjuk tadi tu, yang dah daripada pelepah ni, yang dia dah pecah dah jadi daun palas tu. Saya nak ambil yang tu. Ya. Ni boleh kerak kat bawah ni saja. Ni request daripada orang rumah saya lah, nak buat ketupat. Okey, kita boleh ambil. Saya nanti tebang juga di bahagian ni. Dia pokok dia berduri sikit. Jadi kena berjaga-jaga lah. Ni ada lagi satu ni. Ambil. Tu nampak. Ni boleh ambil lah ni. Okey, jadi maksudnya sekarang ni daripada pelepah yang saya tunjuk tadi tu, ada satu yang dekat atas tu. Jadi yang dekat tengah ni pun, di tengah-tengah pelepah ni pun ada lagi satu. Jadi untung lah, dah dapat 4 dah. Okey, saya akan tebang di bawah sedikit macam ni. Okey, saya akan tebang bawah ni. Jadi atas tu pun dapat, yang tengah pelepah ni pun dapat juga. Okay, saya nak tebang di sini.
Aduh. Aduh. Sekali-sekala masuk kampung jadi macam ni lah. Kelengkapan tak cukup, hanya dengan sebatang dengan golok saja. Jadi okey, boleh ambil juga. Bismillahirrahmanirrahim. Semut pun ada ni pokok ni. Dia kalau ikutnya dia tebang bawah ni sebab yang dia dah jadi macam ni kan. Okey, dah. Okey, saya kembal. Satu. Okey. Dia tajam ni. Ini nampak macam mudah sikit, tapi boleh lah. Nampak ni dah dapat satu dah, daun palas. Okey, ini besar. Ni nampak besar. Kuning cantik. Dan ada lagi satu yang saya tunjuk. Ni. Nampak, tapi dia ada pecah sikit. Dia akan tumbuh macam ni. Nampak? Dia dah pelepah tu, dekat ujung sekali dia jadi macam ni. Dah nampak dah daun palas dia. Tapi yang ni nampak macam saiz dia kecil sedikit. Cantik buat. Buat ketupat. Mini ketupat yang kecil-kecil tu. Okey. Jadi boleh potong di sini ya. Nampak? Ini supaya macam orang jual tu. Nampak? Okey. Tapi saiz dia kecil sedikit. Tapi boleh pakai. Boleh guna. Okey. Nak clear sikit. Ini duri dia tajam. Tajam. Ambil yang bintai tu. Yang tu tebang ke bawah ni. Mana? Yang besar ni. Nak ambil lagi ke? Cukup lah. Ush. Semua. Okey. Jadi macam ni lah. Jadi untuk video kali ni saya nak kongsikan yang macam ni. Pokok palas. Jadi kalau kita macam pokok palas ni sebenarnya, kalau orang yang ada ruang macam di kawasan belakang rumah, boleh juga tanam pokok palas ni. Jadi kalau kita in case kalau tengah-tengah tahun pun tak tentulah, takkan nak tunggu sampai hari raya. Kalau dah teringin nak makan ketupat, boleh ke belakang rumah ambil daun palas dan boleh buat ketupat. Okey. Semoga kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Cukup lah. Banyak lah. Tengok dulu.